Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pada hari Jumaat Hari Jumaat 13 hari bulan Februari 2026. Sekarang di Ankara lebih kurang pukul 12.45. Jadi saya datang ke masjid yang berada atau letak dalam bandar. Dalam bandar. Masjidnya tidaklah begitu besar, tetapi terletak di bandar berdekatan dengan business center dan juga berdekatan dengan bus station di anti Ankara. Jadi saya singgah di sini untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat, dan ini merupakan persekitaran masjid yang dikenali dengan diberi nama sebagai Masjid Kizilli Mak Jamil 2015, mungkin ditubuhkan pada 2015. Jadi sejalan dengan seruan Islam, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru pada hari Jumaat untuk datang sembahyang, maka berusahalah untuk datang ke masjid menunaikan sembahyang Jumaat 2 rakaat. Dan kita akan tengoklah cara masyarakat menunaikan sembahyang Jumaat. Dan saya rasanya pada asasnya tidak ada perbezaan di antara masyarakat Turki di Ankara dengan masyarakat Melayu di Nusantara. Nah, perkataan lain, masjid ini terletak di pusat bandar, tempat dipenuhi dengan perniagaan secara besar-besaran. Dan saya nampak sekarang ni secara perlahan masyarakat tempatan yang berdekatan datang ke masjid ini untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat, sejalan dengan seruan Allah SWT dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.